Dah tengah hari. Kita berehatlah di kebun. Healing. Layan. Okey, dapatlah angin tengah hari. Waktu tengah hari ni kita santai-santai je lah duduk. Hari ni aku duduklah di gazebo aku ni. Ni kau tengok ni. Alhamdulillah ada gazebo. Dapatlah rehat sekejap. Tapi kerja kebun ni takkan ada kesudahan. Kerja kebun sentiasa berterusan. Aku pakai topi buruk ni je. Dekat kebun ni seorang-seorang, tak ada siapa nak tengok pun. Tak apalah. Apa ni? Jadi sambil rehat. Ni buah matua yang baru je aku petik. Tengoklah sana. Nah, itulah gambaran pemandangan yang ada. Tu pokok apa tu? Kantan. Tadi buat kerja kat situ. Tu. Tak apalah, perlahan kita buat. Kat kebun ni kalau nak buat sampai bila pun tak siap. So buatlah mana yang utama dulu. Mana yang penting. Ni pokok durian dalam polybag. Cadang nak ditanam lah. Tapi di kebun adik belah atas jauh sana. Tapi tak tahulah bila dia nak ambil anak pokok durian ni. Bila pokok durian dah besar, kita kahwinkan lah, cantumkan. Okey. Beginilah situasi aku kat kebun. Ada orang tanya, kau buat apa kat kebun lama-lama? Daripada pagi sampai petang. Waktu tengah hari kita rehat lah, kan? Kenalah air Nescafe ke apa benda ke. Cuma kalau air kuat, ada masa air slow, ada masa air kuat. Sebab air direct pipe kita boleh mandi, nak solat dan sebagainya. Senang lah, tak ada masalah. Okey, itulah gambaran ni. Matua baru petik. Inilah keadaan seorang tua di bukit dalam kebun. Kebun aku ni bukit yang dipotong. Bukit ni dipotong. Tu bukit ni kita potong bagi rata. Kalau tidak melekuk lah. Dan kawasan ni penuh dengan batu. Tu belakang nampak tu. Batu sampai rumput nak tumbuh pun tak boleh. Tu sana. Tapi tak apa, kita buat je sikit-sikit asuh-asuh. Apa pun kalau orang tanya akulah, jawapan dia senang aja. Jangan putus asa. Buatlah, kau targetlah. Kau nak tanam apa, kau nak dapat apa, kan? Kau punya sasaran apa? Kejarlah sasaran tu. Dia sebenarnya kita bergerak kalau kita melangkah. Satu hari satu langkah. Lama-lama sampailah destinasi. Walaupun very very slow. Kan? Kebun kau datang seminggu sekali ke, tak kisah. Tapi bila ada pergerakan, dia akan nampak perubahan. Itu motivasi diri akulah. Motivasi sendiri. Memanglah kalau nak ikutkan dengan faktor umur, dengan faktor tenaga, dengan faktor ekonomi yang banyak yang kita tak daya. Tak boleh buat. Macam-macam nak kena fikirkan. Tapi tak kisahlah, buat je. Hari ni kita buat untuk next generation. Okay, dan buat hari ni untuk orang yang di bawah. Lapis-lapis anak cucu. Pikul dan sompek dan ngasuh, alhamdulillah. Kau tak ngasuh, dia orang ni lah nak ngasuh. Sungguh pun macam tu. Kalaulah dia orang ni tak jaga, jahanam lah juga, kan? Tapi itulah, kita yang ada hari ni buatlah, tinggalkanlah yang terbaik untuk anak-anak cucu. Itu deh. Dan tak ada lah lebih-lebih dah. Dan tanamlah pokok-pokok yang boleh dan tanam, yang boleh dan jaga.
Tu ya. Kemudian banyak kat kebun ni. Ada 32 pokok. Semua premium. Semua premium. Ada 4 biji je, 4 batang je pokok Dian Kampung. Dian Kampung pun tak adalah. Dian Kampung tapi dia macam Dian Kampung kahwin lah. Macam tu lah kan. Tapi kebanyakan semua premium. Apa pun kau ada joki meletup lah tu ya. Tapi entahlah. Dan buat ya slow-slow. Bergorak lah. Kan. Jadi dah tua ni kita kena buat kojo juga. Kena bergorak. Tak gorak. Krem. Otot-otot jam tak apa. Tak lewat pun dah. Tak boleh duduk je. Jadi ada masa kita duduk lah rehat. Contoh macam ni. Waktu tengah hari ni. Ni waktu dia rehat lah ni. Dia rehat dan sama sembang lah kan. Tak apalah. Jadi inilah situasi kan. Hari ni dia seorang je. Kadang-kadang berdua. Kadang-kadang bertiga. Tapi banyak seorang lah. Okay. Bila seorang. Kawasan seluas 2 ekar. Tak terayu buat dah. Buat lah mana yang boleh kau adap tu lah. Buat lah sikit-sikit. Ansur. InsyaAllah. Dia akan bergerak. Kat kebun ni yang paling penting ialah air lah. Air. Air tak siram pokok. Air kita nak minum. Kita nak minum air. Tak ada air. Tak boleh buat kojo dah. Makan kurang sikit. Tapi haus kepalang lah. Tapi kat kebun ni, kita yang penting kita nak jaga keliling pokok, pangkal pokok. Tu je. Ada pokok yang kita tanam tak payah nak jaga. Macam dan tanam tu. Tu pokok kantan tu. Tak ada orang jaga kantan tu dah. Tapi Alhamdulillah dia steady je kan. Macam tu lah. Pokok pisang pun ada jenis-jenis pisang yang dijaga. Yang biasa-biasa tak juga. Tapi bila tak jaga tu tumbang dah. Kesimpulannya semua nak kena jaga. Okay. Alright. Itulah cerita kebun Dan. Hari ni dia pakai. Kau nampak baju ni? Kebun Bosi. Kebun Bosi. Ni bukan kebun Dan. Kebun Bosi. Dulu Dan ada. Dengan abang Dan lah. Dia buat kebun Bosi. Dia kau jual dia ngasah pisau. Ngasah parang. So dia buatlah dia punya channel kebun Bosi. Tapi tak tahulah. Ada lagi ke tidak. Rasanya dah tak ada. Tinggallah kebun Dan. Dan teruslah buat. Siapa yang tengok, okey lah. Kalau nak ikut terus, jangan lupa subscribe. Itu ya, tak subscribe, tak dapat lah. Tak ikutlah perkembangan Kalau subscribe, patut tekan loceng. Dia cakap apa? Tekan butang loceng. Loceng tu memberitahu notification. Hari ni dia ada post. Itu ya. Tapi benda tu free, tak berbayar. Atau pulanglah kat korang. Kalau nak tengok, subscribe lah. Tak dapat nak paksa dah. Dan buat apa yang dia terfikir. Apa terlintih kat kepala dia. Tak boleh. Nak lebih-lebih. Setakat itulah yang boleh dia buat. Jalan lah. Ada orang. Entahlah. Dan tak kerja benar dah. Tapi sambil-sambil buat ni. Tinggalkanlah sejarah. Tinggalkanlah dia punya dokumentasi. Untuk generasi yang di bawah. Dan boleh ya tengok ulang-ulang kan. Dulu ada pokok ni. Mana boleh dah tak ada dah pokok dah. Macam tu lah. Pokok tu dah matilah. Dulu kita tanam kat sini. Itu semua sejarah. Okey. Apapun doakanlah mudah-mudahan kebun Dan terus berkembang. Teruslah kembangan elok dari generasi ke generasi. Okey. Assalamualaikum.